Saya nak tanya apa hukum hisap shisha. Shisha hak tu kok pahit macam kepala ular. Nah, dia tu tengok atas benda apa kita buh. Kalau benda tu yang tak haram, makruh kita buat. Jadi mana kerjaan bodoh dia panggil. Kalau benda tu haram, haram. Nah, benda tu tak ada benda, asal saja, makruh. Nampak benda tu juang. Sebab tu dalam masalah rokok ni, dia kiyah shisha ni masuk atas. Yang terkenal dua kaum. Mazhab Hambali haram sudah dah. Mazhab Syafi'i kalau membawa kepada batuk, membawa kepada sakit, jadi haram juga. Nampak? Dia jenis berhiasak ni, jenis eprik. Jenis jin. Tapi kita nak marah, nak suruh orang berhenti selalu, tak boleh. Sebab apa? Sebab dia lama dah hisap akak daun. Tapi kurangkanlah, biar kau kurang. Kita nak kerak lalu jaya, tak boleh. Nah, barang lama lain dia, barang lama ada dah hisap baru 2 datang, tak apa, hisap jadi hisap boleh. Lama ada dah hisap waktu daripada belasang tahun, jadi kurang. InsyaAllah dia boleh buang. Nampak? Kena kurang. Nak kerak lalu boleh hisap 4 kotak sehari, tak boleh. Tapi kena ingatlah, duit tu kita sipang, banyak lagi benda berfaedah. Ini molek bapa dalam sejik puasa. Nak sawang muka tu imam. Kurang nak kerak pasal barang sakit. Kurang. Kena ada niat yang betul. Aku takkan selamanya gini. Kena kurang. Nak kerak, ayah barang. Macam orang tengah ngai, orang minat ngai. Kita suruh jual je orang. Jual meseng. Main WTT pula. Ikut. Boleh gitu? Tak boleh. Orang main WTT, jadi main WTT. Main tang, boleh? Tak boleh. Dia tidur dengan burung lah. Mana tahu? Tidur dengan burung. Bini dia tidur bawah katil. Orang tanya apa gitu, bini burung patah katil. Bini hamba 1,000 je itu nikah. Burung 45,000. Mana?